Angguk-angguk lah, jangan lepas tu. Hai, saya Faiz dari KPTM Ipoh, ambil course multimedia. Intern di sini sebagai video editor dan content creator. So, saya akan cerita sikit lah experience saya intern kat sini. So, experience saya ialah sangat seronok dan best bila dapat outstation kat luar, kerja kat luar. Dan banyak pengalaman saya belajar dari konten, cara nak buat konten, cara nak edit video. Dan bukan setakat tu je, korang pun akan belajar benda-benda lain juga. Sebab kat sini ada kelas sharing session. So memang banyak lah korang boleh belajar daripada company ni. So selain tu, korang takkan buat kerja macam print-print ke apa tau. Dia memang kerja, dia orang bagi memang kerja ikut kos korang. So dia memang terbaik lah. So saya memang recommendkan lah korang datang kat sini. So okay tu je. Bye. Hai and Assalamualaikum everyone. Nama saya Siti Nursyada. Saya adalah pelajar daripada KPTM Ipoh, mengambil course multimedia. And saya dekat sini, role saya adalah sebagai intern untuk content creator dan juga video editor. Okay, antara pengalaman yang saya dapat daripada DG Ipoh adalah fixing my communication skills dan juga bekerja dalam team lah. Macam kalau dekat college kan kita dengan kawan-kawan, tapi dekat sini kita working with the adults and saya rasa dia macam okay lah for internship ni. Lepas tu kerja-kerja saya dekat sini pun quite fun juga. Macam kita orang sometimes pergi outstation semua tu, and bagi saya dia okay lah untuk macam refresh your otak daripada duduk depan laptop kan. Lepas tu bagi saya internship dekat DG pun ni fun. Memang saya akan recommend untuk korang lah. Macam untuk korang yang masih mencari tempat internship, boleh try apply dekat DG Evo ni. Okay, itu je. See you guys next time. Bye.